Aiman dan juga Kelab Video kerana memilih Zoo Negara untuk menjalankan program CSR anda hari ini. Kita berada di Zoo Negara Kuala Lumpur untuk aktiviti CSR. Kita ditugaskan untuk bersihkan satu kawasan, iaitu sebab minggu depan ada hari kanak-kanak dekat sini. So mereka pihak zoo minta kita bersihkanlah untuk diorang buat aktiviti memasak minggu depan. When was my last time in zoo? I think when my daughter was 4 or 5, which is about 4 or 5 years ago lah. Disebabkan saya memang dah lama tak masuk Zoo Negara, so saya agak impress lah dengan keadaan zoo sekarang yang lebih moden dan lebih cantik berbanding 15 tahun dahulu yang saya pernah datang ke sini. Tujuan program ini juga adalah untuk visibility supaya pihak-pihak lain juga akan terpanggillah untuk buat program macam ni juga untuk membantu Zoo Negara. Okay, saya rasa program-program macam ni wajar ataupun sangat perlu diteruskan bagi semua staf ada bukanlah kesedaran tapi ada perasaan yang ingin membantu orang, ingin memberi sumbangan kerjasama kepada semua pihak. Sekarang dah selesai dah. Kita masuk tali. Sekejap lagi sambung untuk makan pula. Kita kena ni je lah. Apa je? Ikan. Jalan. Kita akan meneruskan majlis kita dengan wajah penutupan. Kita nak menunggu Datuk Presiden dengan Deputi Presiden sampai. Mereka akan tiba dari sebelah kanan kita menaiki bajigur warna purple. Okey, untuk next activity, kalau semua boleh lihat kat baju kita tulis a day at Zoo Negara kan. So maybe insya-Allah kita planning untuk buat a night at Zoo Negara. Kita akan tidur dekat dalam Zoo Negara. Ya. Yeah.